Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Allah ke atas kamu, bangkai, darah babi, daging babi. Agak-agak kalau upah cik baca ayat ni, upah cik rasa apa? Kalau tuan-tuan baca lah ayat ni, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan babi. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Ayat ni tak kena mengena dengan aku. Aku bukan makan babi. Betul tak? Tapi pasal apa Allah tetap cerita babi itu haram? Berulang-ulang Allah sebut babi itu haram, padahal kita ni tak makan babi. Patutnya ayat ni tak kena kat kita. Aku tak makan babi pun, tapi pasal apa Allah tulis? Sebab Allah ni maha mengetahui. Hidup manusia tak lepas lari daripada babi. Tak lepas. Ada orang beli aiskrim campur babi. Ada orang beli kek. Ada orang yang beli makanan campur babi. Rupanya gelatin babi dibubuh dalam majerin dia, patut lemak. Lepas kita makan, muka kita pun naik kembang macam babi. Memang kita tak makan babi, tapi orang banyak hak tu campur dengan babi. Ayam disembelih satu peti sejuk dengan babi. Daging lembu, daging babi dia kata daging lembu. Bobola ikan, bobola daging babi punya. Mari hak duk cocok, dia kata babi lagi. Ini hak terbaru pula, kita akan gunakan jantung babi pula. Lagi 3 tahun manusia boleh buat daging jantung babi, buang kalau jantung rosak. Tu pun ada ustaz kata boleh pakai. Harus. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Nampak? Dulu kita kata, bila kita baca ayat Quran tu, babi ni, apa babi Allah sebut khinzir? Bukan aku makan pun. Itu kata engkau. Allah maha tahu perancangan orang kafir untuk engkau. Dia ambil daripada menatang babi tu. Makan ubat babi, makan ubat gel dia, gel babi. Makan pil, hak duk balut ubat dalam pil tu pun babi. Ubat dengan siram pun babi. Patutlah Allah Ta'ala ulang banyak kali babi dalam Quran. Rupanya ada orang yang pencinta babi, dan ada orang yang memaksa orang Islam ambil babi. Dan lebih malang lagi, orang Islam sokong penggunaan babi, walaupun terang-terang Allah kata haram. Ini tuan-tuan, hebat Al-Quran.